kita akan majukan kurikulum SK Bukit Wan ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Masyarakat Perkasa Pendidikan, salam pada Darul Cemerlang, #Indahnya Ilmu Mengalir kepada semua penonton Bimas TV. Saya, Akmal Binti Haiza atau dikenali sebagai Akmal akan mengendalikan podcast TV PSS SK Bukit Wan. Hari ini kita didatangi oleh tetamu yang tak asing lagi bagi warga SK Bukit Wan, iaitu Cikgu Muhammad Fakri bin Ibrahim, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama kami hari ini. Sama-sama. Apa Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Awak apa khabar? Alhamdulillah baik Cikgu. Okey. Cikgu, apakah persediaan sekolah terhadap cadangan KPM bagi mengadakan ujian kepada murid terdapat? Baik, untuk persediaan sekolah bagi menghadapi peperiksaan pada tahun 4, pertama sekali kita membiasakan murid-murid kita dengan soalan-soalan yang berbentuk peperiksaan. Pihak sekolah sentiasa, pihak sekolah dan guru mengadakan soalan latih tubi dan juga latihan bertujuan bagi memberi pendedahan kepada anak-anak SK Bukit Wan. Menarik kongsian itu Cikgu. Baik, pertamanya kita akan majukan kurikulum SK Bukit Wan ini supaya anak-anak SK Bukit Wan ini berkembang bidang pelajarannya selaras dengan dasar kurikulum kebangsaan yang diperkenalkan oleh KPM, JPN dan juga PPD. Seterusnya, apa harapan Cikgu terhadap SK Bukit Wan? Kapan Cikgu akan kita jalan bersama? Akhir sekali, apa pesanan Cikgu pada seluruh warga SK Bukit Wan? Pesanan saya kepada seluruh warga SK Bukit Wan perlu memahami apakah tanggungjawab apabila berada di sekolah. Apakah tujuan utama kita berada di sekolah supaya kita dapat menjadi manusia yang berguna pada akhir nanti. Itu saja. Terima kasih banyak Cikgu atas perkongsian yang sangat bermakna itu. Semoga segala pesanan ini menjadi pembakar semangat buat seluruh warga SK Bukit Wan. Bye.